Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada penonton-penonton yang dah masuk ke live TikTok FKTK hari ni. Boleh tolong tap, share and like kita punya TikTok. Sebab sekejap lagi kita ada perkongsian yang sangat baiklah untuk program-program yang ada di Fakulti Kejuruan dan Teknologi Kimia UNIMAP. So, kepada yang dah masuk tu bolehlah tolong share and like, tap juga screen supaya kita boleh FYP. Bukan apa, sebab kita nak kalau boleh pelajar-pelajar lepasan SPM, STPM dan setaraf dapat terima info-info daripada kita. Boleh tolong tap screen. Kita dah ada 9 view ni. Terima kasih masuk. Selamat datang. Alright. So sekali lagi saya nak ucapkan selamat datang kepada mungkin penonton-penonton yang baru masuk. Boleh share, like, tap screen sebab kita sekejap lagi ada perkongsian secara live selama sejam lebih mungkin dengan salah satu program di bawah Fakulti Kejuruan dan Teknologi Kimia. Kat mana FKTK ni? FKTK ni dekat Universiti Malaysia Perlis. Okey, banyak lagi yang akan kita bincangkan sekejap lagi. Okey, sebelum tu saya nak kenalkan nama saya lah. Tak kenal maka tak cinta. So, kenalah kenalkan diri dulu. Okey, saya Dr. Awin, merupakan pensyarah di Fakulti Kejuruan dan Teknologi Kimia. Saya akan jadi host anda. So, stay dekat depan TikTok tu selama sejam lebih ni supaya dapat saya sampaikan info-info berguna berkaitan dengan program-program yang ditawarkan di FKTK UNIMAP. Saya tak kesorangan hari ni sebenarnya. Okay, saya ditemani dengan gadis manis cantik. Okey, kita berada bersama dengan saya ialah Dr. Izzati. Ya. Selamat datang. Terima kasih Dr. Awin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Ramadan. Terima kasih kerana bersama kami. Sekarang kita ada berapa? Dah ada 37. Terima kasih banyak. Saya Dr. Izzati daripada Fakulti Kejuruteraan dan Teknologi Kimia di bawah Jabatan Bahan under Materials Engineering Kejuruteraan Bahan. Okey. Dr. Iti, kita simpan dulu sekejap. Okay. So, selamat datang kepada yang baru masuk 32 mata memandang ni. Saya percaya anda semua tertanya, ni live apa ni? Jual baju ke? Bukan. Ini kita tengah live sekarang bersiaran langsung di TikTok rasmi Fakulti Kejuruan dan Teknologi Kimia UNIMAP. Universiti Malaysia Perlis. So, UNIMAP ni, dekat UNIMAP kita ada 6 fakulti. Okey, 6 fakulti. So, Fakulti Kejuruan dan Teknologi Kimia merupakan salah satu fakulti lah di UNIMAP. So, kejap lagi saya akan bagi tahu ada berapa program dan sebagainya. Okey, kenapa kita live pada hari ni? Sebab kita hanya ada sehari lagi, Izzati. Sehari lagi untuk UPU online fasa pertama. Itu tahu tak? Tahu? Satu kami ada kat sini. Dan dengar-dengar yang ada pelajar yang tak beli nombor PIN lagi. Aduh, adik-adik tolonglah adik-adik. Sehari je lagi tinggal esok. So sempat lagi untuk membeli PIN number BSN. Boleh beli di kaunter BSN ataupun secara online. Bila dah ada nombor PIN, barulah adik boleh akses masuk ke UPU online. Tinggal sehari je lagi. Okay, sempat. So kepada pelajar lepasan SPM, STPM dan setaraf, you all boleh beli nombor PIN di kaunter BSN ataupun secara online. Kemudian daripada nombor PIN tu adik boleh akses dan boleh pilih 12 program. Di kesemua IPTA, adik boleh pilih mana-mana 12 program yang akan menentukan masa depan adik-adik semua. Betul tak? Betul. Tak mahal pun. Berapa itu? RM10? RM10 60 sen. Sikit lagi. Dengan RM10 60 sen adik boleh pilih 12 program dan dia menentukan masa depan dan career path adik-adik nanti. Okay? Alright, saya tak nak buang masa lah. Okay, sebelum kita nak sembang lebih lanjut dengan Dr. Izzati, saya panggil Dr. Iti je lah nak. Boleh. Lebih mesra. Ya. Okay, so sebelum kita bincang lebih lanjut lagi, saya nak sekali lagi mungkin 14-15 audience ni boleh tak tolong tap, like, share, dan kalau ada soalan yang nak ditanya bolehlah tekan ke ruangan komen. Okay? Dah ada tu yang masuk tu ke? Ada ke soalan? Belum ada lagi. Hai doktor. Okay, terima kasih. Okay, so boleh share kita punya live ni sebab sebentar lagi saya akan tanya soalan-soalan panas. Soalan panas kepada Dr. Iti. Dr. Iti mesti tak boleh jawab pula. Okay, so stay tune dengan kita selama sejam lebih ni. Okay, sekali lagi kami daripada Fakulti Kejuruan dan Teknologi Kimia. Di Fakulti Kejuruan dan Teknologi Kimia kita ada 6 program ijazah sarjana muda dan 1 program diploma, Dr. Iti. Yes, betul. Okay, 6 program tu. Cuba Dr. Iti sebut. Kita ada kejuruteraan kimia, kejuruteraan bahan, kejuruteraan polimer, kejuruteraan teknologi kejuruteraan kimia. Teknologi kejuruteraan kimia kita ada 3. Teknologi makanan,
saya pun dah lupa. Proses kimia industri dan juga bioteknologi industri. Aduh, dah lupa dah. Sebenarnya ini adalah kali ketiga kita live. Sebelum ni kita dah bersiaran dengan program proses kimia industri dan juga bioteknologi industri. So hari ini kita bawa khas program kejuruteraan bahan. Program favourite kebanyakan pelajar-pelajar lepasan STPM dan setaraf. Okey. Kita teruskanlah Dr. Izzati. Tapi boleh. Sebelum kita teruskan kepada soalan-soalan yang saya panas ni. Okey. Saya nak kenal lah dengan Dr. Izzati ni yang cantik manis ni. Boleh tak Dr. Izzati bagi tahu nama penuh, latar belakang, apa-apalah yang Dr. Izzati nak share dengan anak-anak semua. Alright. Okay. Assalamualaikum adik-adik kot ya. Sama umur. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Salam Ramadan. So nama saya adalah Nur Izzati Muhammad Nazri. Okay. Saya berasal daripada Ipoh, Perak. Saya orang Perak. Jadi perjalanan saya adalah degree dan juga master saya memang pelajar alumni Universiti Malaysia Perlis di bawah kejuruteraan bahan. Kejuruteraan metalurgi dan kejuruteraan bahan, di mana sewaktu saya membuat master, saya berada dalam membuat kepada komposit. Sebab tu saya melanjutkan pelajaran di bidang ijazah, PhD ijazah dulu di kejuruteraan bahan. Kejuruteraan bahan, sarjana muda kejuruteraan bahan, kejuruteraan metalurgi, and then sarjana muda, sarjana kan, masters. Sarjana adalah kejuruteraan bahan dan juga dalam bila PhD saya kejuruteraan bahan juga tapi fokus kepada nanoteknologi dan juga semiconductor. Okey, sambung kat mana tu PhD? PhD saya sambung di Imperial College London. Wow, hebatnya. Adik-adik tengok, adik-adik pensyarah kejuruteraan bahan, program kejuruteraan bahan merupakan alumni Imperial ICL, Imperial College London. Nak sebut pun terbelit di dalam Imperial College London. Puasa ni tak tahu. Kalau adik-adik Google tu memang di top ranking lah untuk universiti di dunia dunia. So maksudnya Dr. Iti merupakan alumni Fakulti Kejuruteraan Teknologi Kimia dan merupakan alumni Jabatan Bahan lah. Ya, betul. Sebab dulu program kejuruteraan metalurgi, sarjana bahan. Menarik tak adik-adik? Nampak pensyarah-pensyarah program kejuruteraan merupakan orang hebat-hebat sebenarnya. So jangan ragu-ragu kepada ibu bapa yang mungkin menonton ni, jangan ragu-ragu untuk apply program ni dan letakkan sebagai pilihan nombor 1. Nanti kita cerita lebih lagi. Dah habis ke Dr. Titi pengenalan tadi tu? Saya rasa nak bercakap lagi ke boleh? Dah berkahwin? Berkahwin. Mempunyai seorang anak. Dah ada seorang anak. Lelaki perempuan? Lelaki. Oh, dia dah lelaki perempuan dia lupa dah. Lelaki. Baru masuk sekolah darjah 1. Oh, darjah 1. Baru nak membiasakan dirilah kan. Okey. So muda-muda lagi pensyarah kat Unimap ni, kalau adik-adik datang kan, adik akan macam kawan-kawan je sebab semua nampak muda. Tengoklah kita orang kan. Muda. Gitu. Okey, tanpa buang masa saya tanya soalan yang serius sikit lah. Bukanlah serius. Okey, sebab kita nak kenalkan program kejuruteraan bahan. Okey, program kejuruteraan bahan ni ijazah lah, program ijazah sarjana muda kejuruteraan bahan. Okey, mungkin boleh Dr. Izzati ceritakan sikit secara general lah program ni macam mana. Ceritalah secara general dulu, apakah program kejuruteraan bahan? Saya rasa Dr. Awin sebenarnya kita punya audience dan juga pelajar-pelajar zaman sekarang, muda-mudi zaman sekarang, mereka dah cakna. Cumanya mereka nak lebih mencaknakan lagi diri mereka. Sebab bila kita bercerita berkenaan dengan bahan, kalau kita tengok semua benda adalah terdiri daripada bahan. Kita makan bahan. Kita memakai baju sejenis bahan. Meja bahan. Jadi kejuruteraan bahan ni adalah sebenarnya kejuruteraan yang kita tumpukan kepada kajian reka bentuk, pembangunan dan aplikasi pelbagai jenis bahan. Contohnya daripada segi logam, seramik, polimer, pemprosesan bahan. Jadi ia adalah meluas. Jadi bila kata apa itu kejuruteraan bahan, saya akan kata apa yang awak lihat itu adalah semua kejuruteraan bahan. Cumanya kita lebih berfokus kepada apa yang awak inginkan nanti. Menarik. Betul lah tu kan. Kalau semalam kita dah ada kejuruteraan polimer. Polimer pun sebahagian daripada bahan. Bahan ni bapak kepada polimer. Macam tu kan? Ibarat kata adik-beradik lah. Adik-beradik. Maksudnya dia merangkumi keseluruhan apa yang ada depan mata kita ni semua. Betul tak? Okey. So itu adalah kejuruteraan bahan lah. Okey. Doktor boleh tak sebutkan nama-nama subjek? Mungkin yang lepasan STPM ni diorang
ada pelbagai background kan. Dia orang dulu ambil subjek science lah, maths lah, yang very general, physical chemistry, analytical chemistry. So dia nak tahulah kejuruteraan bahan ni apa subjek-subjek dia. Okay, interestingly kan, kita punya kejuruteraan bahasa rasa bagusnya UNIMAP ni, struktur kurikulum kita adalah sangat bagus, di mana kita memang mendidik dan juga kita guide pelajar-pelajar kita daripada tahun 1 sampai tahun 4. Daripada tahun 1 kita guide untuk engineering basic, which is fundamental engineering, di mana kita ada kemahiran kejuruteraan, kawalan mutu, and then statistik, statik, dynamic. Lepas tu kita pergi kepada tahun kedua, ada tembika putih, kimia analytical, and then makin lama kursus itu makin berfokus, subjek itu makin berfokus. Dan di mana selepas itu akan bercabang, di mana tahun 3 dan tahun 4, contohnya ada adik minat nak jadi ke arah construction, you can take construction materials. Kalau ada adik minat, saya nak kerja dengan company macam Tesla, saya nak kerja company macam Nvidia, nak kerja company elektronik, adik-adik boleh ambil electronic packaging. Kan? Lepas tu boleh ambil surface engineering. Tiba-tiba adik kata, saya suka kerja oil and gas. Oil and gas ni bukannya hanya kejuruteraan, satu kejuruteraan je, macam-macam boleh masuk, okey. Macam contohnya kejuruteraan bahan, adik-adik boleh jadi corrosion engineer, NDT inspector, semua ni merangkumi dalam subjek kita di kejuruteraan bahan FKTK. Maksudnya bila dia merangkumi semua, maksudnya dia tapau semua kerja. Ya, boleh. Maksud kejuruteraan bahan ialah kejuruteraan yang paling banyak kerja. Dan dia adalah semakin berfokus lah. Maksudnya tahun 1 ringan sikit, tahun 2 ringan sikit, tahun 3, tahun 4 makin mencabar kita guide lah pelajar, kita guide. Sebab kadang-kadang pelajar ni tahun 1 ialah mungkin baru lagi anda tak terekspos dengan kejuruteraan. Jadi that's why lah kena buat lukisan kejuruteraan dan sebagainya. Tahun kedua fokus, tahun ketiga lebih berfokus, makin lama anda makin berfokus. Itulah menyebabkan UNIMAP ni sangat glamour, Dr. Awin, untuk industri. Industri kita dengan linkage industri sangat bagus. Cakap je apa kan, Intel, Proton, kan, kita semua ada collaboration dan juga pelajar-pelajar kita pergi ke sana dan kerja di sana. Jadi jangan ragu-ragu, masuklah ke program kita dan juga fakulti kita. Ya, betul. Kita ada soalan lah, banyak soalan ni. Okay. Saya tengok ada tak soalan yang kita boleh jawab sekarang. Link apply degree untuk lepas diploma UNIMAP buka bila? Link apply degree untuk lepas diploma UNIMAP. Lepas diploma UNIMAP. Yang ini dia belum lagi lah. Yang ini dalaman. So nanti akan dihebahkan lah. Awak check saja email. Kena alert dengan email. Nanti kita akan hebahkan. Okay? Jangan risau. Saya tahu dah tak sabar ni pelajar-pelajar diploma UNIMAP nak masuk. So pelajar-pelajar yang luar tu dia kena berebut lah. Kena berebut dengan pelajar dalaman UNIMAP. Sebab dia orang ni pun dah tak sabar. Dah nak standby depan pintu nak hantar transkrip ni. Okay? Alright. Apa lagi soalan kalau kita tengok tu? Kalau kita boleh jawab dulu kan. Hai doktor. Hai. Ini kejuruteraan bahan Okay, jom masuk kejuruteraan. Kalau ada nak bertanya. Okay, apa lagi? Okay, tak ada. So sementara tu kita boleh pergi kepada soalan seterusnya. Kita dah tahu dah tadi struktur kurikulum. Okey, apa syarat nak masuk program ni doktor? Okey, jadi adik-adik boleh masuk dalam lepasan, contohnya daripada lepasan diploma, STPM dan setara, IB ke ataupun dan sebagainya. Kalau lepasan diploma ataupun semualah sebenarnya, the main kriteria adalah adik-adik perlu mendapat bahasa Melayu, lulus dalam kepujian dalam bahasa Melayu dan juga perlu lulus dalam sejarah. Okey, itu adalah main. Untuk SPM, STPM ke, SPM ke ataupun diploma, yang mainnya adalah kepujian dalam bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran sejarah. Okay, itu semua, saya rasa semua UA samalah, mesti awam sama. Jadi mari kita lihat kalau adik-adik berminat nak masuk kejuruteraan bahan. Kalau adik-adik pada diploma, diploma daripada Universiti Awam ataupun Politeknik atau kelulusan lain yang diiktiraf, adik-adik sekurang-kurangnya mendapat PNGK 2. Dalam bidang-bidang contohnya biochemistry, physical science, manufacturing, materials dan sebagainya. Itu diploma. Kalau kita pergi pula kepada matrikulasi sekurang-kurangnya PNGK pun 2. Alright, 2 and then mendapat sekurangnya grade C pada peringkat matrikulasi dan asasi dalam bidang mathematics. Matematik kena C. Dan salah satu mata pelajaran sepertinya fizik, kimia, bio, computing, computer science, programming, dia menyeluruh. Untuk matrik dan juga last one is STPM. STPM pun sama, sekurang-kurangnya PNGK C
dan perlu mendapat C sekurang-kurangnya dalam matematik T dan salah satu mata pelajaran antaranya fizik atau kimia atau biologi. Nampak macam minimum ya, syarat-syarat sebab kita memang nak exposekan beritahu kat budak mereka pelajar-pelajar yang sekarang you are the next generation, jom join STEM. Ya, betul. Kita nak cultivate this mindset. Jadi kita nak bantu pelajar-pelajar dan kita ada banyak barisan pensyarah-pensyarah yang hebat yang akan membantu pelajar sebab aim kita adalah untuk menghasilkan graduan yang berjaya dan berimpak tinggi. Betul adik-adik. Takkan adik-adik lepas SPM nak jadi influencer je. Takkan tamat. Kami ni pun part time influencer. Adik sambung belajar dulu, ambil degree dulu. Dah ada degree, adik nak buat apa boleh buat semua. Kalau boleh adik bekerja sambilan influencer pun tak ada masalah. Tapi at least adakan dulu degree. Sebab procedure ni penting kan. Betul. Especially bidang STEM. Sekarang ni kita dah ke arah AI adik-adik. Adik bayangkanlah kalau dekat Malaysia ni tak ada orang nak ambil sains, siapa pula yang nak implement all the AI yang kita ada sekarang ni. Betul tak? Takkan kita nak bergantung kepada negara luar. So kita kena ada generasi yang bijak pandai dalam sains dan teknologi. So siapa? Adik-adik yang kat depan saya dalam TikTok ni lah orangnya. Okay. So soalan seterusnya, cepat soalan-soalan kita ni. Ada tak soalan dekat dalam online? Bagi je soalan nak tanya. Ada soalan ni? Ada. Sebab saya punya internet ni sebenarnya tak ada. Boleh tengok? Boleh bagi tahu je apa soalan. Ada apa soalan? Soalan Dr. Ming. Doktor cakap je tak apa. Cakap je. Saya tak isi video lepasan DBM first choice minat ambil teknologi pembinaan. Teknologi pembinaan. Adik-adik kenapa tak nak ambil kejuruan bahan? Dah DVM dekat sangat dah tu. Sebab DVM. Okey adik-adik, DVM adik-adik hanya boleh masuk teknologi kejuruteraan dan BTEC kot BTEC. So boleh apply dalam fasa sekarang ni, dah boleh layak untuk apply. So boleh pilih lah nanti dekat pilihan pertama sampai 12 tu boleh pilih teknologi pembinaan UNIMAP UNIMAP. Tanya yang ni kejuruteraan kimia ke ni? Ya, ini bukan kejuruteraan kimia, ini Fakulti Kejuruteraan dan Teknologi Kimia. Kami berada di Fakulti Kejuruteraan Teknologi Kimia. Dalam FKTK ni kita ada 6 program ijazah sarjana muda untuk pelajar-pelajar lepasan STPM dan STARAF. Okey, saya ulang baliklah sebelum kita ke soalan seterusnya. Kita ada kejuruteraan kimia adik-adik, kita ada kejuruteraan bahan, kejuruteraan polimer, teknologi kejuruteraan kimia, kita ada 3, proses kimia industri, bioteknologi industri dan juga teknologi makanan. Kalau adik-adik lepasan SPM, kita ada 1 program diploma di bawah FKTK iaitu diploma kejuruteraan bahan. Kira adik-beradik kepada ijazah kejuruteraan bahan lah. Mungkin boleh ikut Dr. Azwin kalau saya buat comparison sikit lah sebab ramai yang confuse sebenarnya kan. Kita ni bawah Fakulti Kejuruteraan Kimia. Lepas tu ada kejuruteraan bahan, ada kejuruteraan polimer. Apa bezanya semua ni kan? Jadi sebenarnya kita semua adalah satu family yang besar lah kan. Kejuruteraan bahan ni adalah kajian dalam pembangunan bahan. Maksudnya dia merangkumi semua. Logam, seramik, polimer, komposit, bahan-bahan kimia. Manakala kejuruteraan polimer ni dia lebih berfokus kajian dalam pembangunan polimer, contohnya plastik dan sebagainya lah. Dan kejuruteraan kimia pula adalah proses dan reaksi kimia dalam industri, industrialization lah. And then pendekatan bagi kejuruteraan kejuruteraan bahan adalah kita study in detail macam mana nak advancekan bahan tu. Struktur dia, sifat dia, pemprosesan bahan dia macam mana. Contohnya sekarang ni kan kita ada kereta Tesla guna EV. Macam mana kita nak make sure EV tu dapat menggantikan petroleum, kan? Itu adalah skop untuk student kejuruteraan bahan. Dan juga kalau kejuruteraan polimer pula, more to like sintesis dan aplikasi polimer. Okay, sekarang ni kita ada macam-macam. Kita ada buat hidrogel lah, pani untuk jantung lah. So these are the things yang daripada kejuruteraan polimer, manakala kejuruteraan kimia, reaksi kimia, pemisahan, kawalan proses yang adik-adik boleh masuk daripada oil and gas, industri, macam-macam. Okay? Bagi kejuruteraan kimia, aplikasinya selalunya menyeluruh lah. Sebab kejuruteraan kimia, industri petrokimia, pharmaceutical dan makanan. Betul tak? Sebab kita ada teknologi, kejuruteraan teknologi makanan kan? Ada. Sarjana teknologi kejuruteraan makanan. Dan juga kalau kejuruteraan polimer, selalunya plastik, getah, tekstil dan juga biopolimer. Manakala untuk bahan, aplikasinya adalah merangkumi aeroangkasa, elektronik, perubatan, tenaga, kiranya anything. Macam saya cakap tadi kan Dr. Awi, semua yang kita ada ni semua adalah bahan. It's how kita nak play around dengan dia je.
Dan bahan ni berevolusi sebenarnya kan. Betul. Kadang-kadang you tengoklah kita punya casing handphone berubah-ubah. Kalau you mungkin hari ni you tengok plastik dia macam ni. Besok lagi kental, lagi tahan lasak. So siapa yang buat tu? Mestilah jurutera bahan. Diorang yang masuk dalam lab fikir macam mana nak bagi lebih tahan lasak. Diorang akan buat testing. So itu adalah peranan yang sangat besar lah sebagai seorang jurutera bahan. Okey, kita ada soalan-soalan lagi. Kejap saya tengok ada tak soalan yang kita boleh jawab. Kenapa syarat kemasukan UNIMAP rendah? Adik, bukan rendah adik, minimum. Bukanlah rendah, maksudnya minimum, dan saya rasa ia sangat senang. Bukanlah senang kita nak cakap, bila kita cakap minimum ni maksudnya kalau adik dapat ada ekstra lebih lagi baguslah. Dia sebenarnya mungkin Dr. saya boleh tambah sikit, dia bukannya rendah, dia adalah minima sebab kita ni antara M-tone. Betul tak? Kita ada 4 M-tone kan? Kita ada 4 M-tone dan kita antara M-tone yang berfokus. Kita berfokus kepada industri. Jadi kita ni partner dengan industri. So kita provide apa yang industri nak. Contohnya paling dekat kita ada kat mana? Kulim High Tech, Penang. Jadi industri ni bukan hanya memerlukan pelajar yang book smart, mereka perlukan street smart. Jadi kita di UNIMAP, apa yang kita lakukan adalah kita bagi semua ni. Kita bagi soft skill dan kita juga bagi you jadi book smart. Okay? Sebab kadang-kadang kita nak cultivate walaupun you 2.5 tapi sebenarnya you punya skill. Okay, it's skill tu yang penting dan skill tu yang M-tone, University M-tone ni yang akan develop you punya skill untuk menjadi orang yang lebih berjaya di masa hadapan. Betul. Jadi dah menjawab lah kot soalan Encik Luffy ni. Okay. Seterusnya boleh buat part time degree tak? Rasa belum buat ada kot. Masa ni kita tak ada lagi untuk degree, tak ada lagi. Tapi untuk postgraduate kita dah ada lah kan. Go FKTK, terima kasih Eri. Kalau join FKTK nak mohon kerja atas pangkat DGH untuk mengajar boleh tak? Apa tu DGH? Kalau join FKTK nak mohon kerja atas pangkat DGH. Kerajaan kot DG. Saya rasa boleh sebab any engineering ni skop pekerjaan luas. Even kalau nak masuk government pun boleh kepada adik-adik. Nak masuk pendidikan pun boleh sebenarnya. Okay. Jadikan tak ada. Okay. So kita teruskan kepada soalan seterusnya lah. Masuk FKTK food tech boleh makan. Ya adik-adik, boleh makan. Kalau tengok kita punya video TikTok, you akan ada lab yang ice cream, lab roti dan lain-lain. So ajaklah kawan-kawan masuk kepada yang alumni yang ada kat dalam kita punya TikTok hari ni. Okay, soalan seterusnya. Apa saya pun dah lupa. Okay, soalan favourite pelajar ni. Dah ambil kejuruteraan bahan 4 tahun kan. Diorang ni boleh kerja sebagai apa? Apakah skop pekerjaan seorang jurutera bahan? Okay Dr. Awin, saya kena highlight lah benda ni kan sikit. Selalunya pelajar ni, mereka macam Dr. Awin cakap lah tadi, tak kenal maka tak cinta. Betul. Kan. Saya rasa adik-adik tahu terdengar kejuruteraan bahan tapi tak faham apa itu kejuruteraan bahan dan juga kurang mempunyai expose lah kan pada kejuruteraan bahan. Jadi bila adik-adik pilih kerja ni, macam saya cakap tadi lah, kejuruteraan bahan ni semua tempat memerlukan bahan. Jadi macam-macam pekerjaan yang adik boleh lakukan. Okay, yang first, kalau siapa yang minat untuk masuk lab, adik-adik boleh masuk dalam R&D department. Okay, jadi R&D department, masuk dalam R&D department untuk melakukan penyelidikan dan juga pembangunan bahan. Di mana selalunya pelajar-pelajar macam ni, mereka ni suka belajar. Jadi mereka akan sambunglah masters, PhD dan seterusnya. Betul. Tapi kalau adik-adik kata tak nak, saya nak cari duit kan, saya nak kumpul duit, nak bantu mak ayah saya, tak ada masalah. Adik-adik boleh masuk R&D di syarikat-syarikat gergasi. Contohnya Intel ada mereka punya R&D department kan. And then ada company-company otomotif pun mempunyai mereka punya R&D department because macam Dr. Awin cakap tadi, bahan ni adalah berevolusi. Maksudnya dia tak akan sama. Kalau kita compare macam Dr. Awin cakap tadi, telefon kan, macam mana telefon makin lama makin kecil. Okay? Kat dalam tu, apa yang kita buat? Itu semua adalah kejuruteraan bahan. Kita tengok macam mana chip tu makin kecil dan makin bagus. Alright. And then apa lagi yang adik-adik boleh? Okay, adik-adik boleh masuk dekat industri otomotif. Macam saya cakap tadi kan. Okay, kalau adik suka tengok F1, nak kerja dengan Ferrari, nak kerja dengan Mercedes. Apa yang menyebabkan Ferrari, Mercedes lah, lepas tu apa lagi yang banyak lawan dekat F1 track tu kan. Kenapa mereka sangat mahal kereta mereka dan juga kenapa bayaran gaji sangat tinggi jadi engineer kat sana. Itu adalah sebab apa? Kejuruteraan bahan. Contohnya adik nak lajukan kereta, adik perlu guna piston yang bagus. Tapi piston yang bagus tu perlulah tahan haba.
Jadi material apa yang dia nak guna? Itu adik-adik kena ada pengalaman dan juga pengetahuan tentang kejuruteraan bahan. Okay, and then kalau kat Malaysia pula kita ada Proton, Pro2, ini akan menghasilkan macam mana kualiti kereta kita makin lama makin bertambah baik. Okay, and then bila kita cerita pula untuk industri elektronik dan juga teknologi, contohnya Intel, Flextronics, Silterra, kejuruteraan bahan selalunya pelajar-pelajar kita kat sini, mereka akan masuk dalam production untuk peralatan elektronik. Intel contohnya untuk wafer fabrication. Nak tengok macam mana. Tahu tak IC kita tu Dr. Awin? Kan ada macam ada IC kecil tu kan? Itu pun kejuruteraan bahan juga. Sebab adik-adik kena tahu bahan apa yang sesuai untuk masukkan chip yang kecil tu. Juga. So, and then yang ni paling famous lah. Kalau kita buat promosi kan, tambah lagi di Sabah Sarawak. Benda first student akan tanya, boleh tak saya nak kerja oil and gas? Sebab apa? Semua suka kerja oil and gas ni. Sebab gaji. Sebab gaji banyak, faham. Tapi adik-adik, betul gaji banyak. Tapi kalau adik-adik ada skill yang bagus pun boleh dapat gaji banyak. Jadi kalau kejuruteraan bahan tak ada masalah. Boleh juga kerja oil and gas. Sebab apa kerja oil and gas? Yelah, sebab perlukan bahan kan. You boleh jadi corrosion engineer kan. Tapi tak adalah berfokus macam petroleum engineer macam tu. Tapi still boleh mechanical engineer sebab you boleh masuk mana-mana. Dia kena ada satu pemahaman ni Dr. Awin. Yang mana kalau adik-adik keluar sebagai kejuruteraan bahan, tak bermaksud adik-adik tak boleh bila kerja nanti jadi mechanical engineer. Betul tak? Kita kan kadang ada je kita jadi kejuruteraan bahan tapi tiba-tiba kita jadi process engineer. Sebab kita boleh cross disiplin macam tu. Macam-macam boleh. Sebab bila sebut engineering ni sebenarnya you boleh masuk mana-mana sahaja. Katakan you, even kalau you juruteraan kimia, you sebenarnya boleh juga act sebagai mechanical contohnya. Tapi tak adalah betul-betul mechanical yang ni lah. Maksudnya you ada knowledge on mechanical. Sebab selalunya tahun pertama semua engineering akan belajar fundamental yang sama. Betul. Okay? Ya, betul. Alright. So saya rasa tadi mungkin Dr. Iti dah cerita dah antara kelebihan-kelebihan program kejuruteraan bahan ni lah. Maksudnya job scope yang meluas. Mungkin ada apa benda yang macam kalau ambil program kejuruteraan bahan di UNIMED ni, apa lebihnya kalau dibanding dengan program-program kejuruteraan lain? Okay, kalau kita tengok negara kita ni, bagus di Malaysia ni kan Dr. Awin, dia adalah negara membangun dan maju. Kan? Sedang membangun, sedang maju. Jadi salah satunya adalah macam saya cakap tadi lah, penyelidikan dan pembangunan bahan. Kita nak tengok bahan apa yang bagus, bahan apa yang sesuai. Tambah lagi sekarang ni kita sibuk dengan sustainable kan. Carbon lah, apa benda semua, carbon print. Jadi itu satu penyelidikan dan pembangunan bahan. Seperti mengoptimalkan sifat bahan. Macam mana kita nak bagi bahan kita tu, kalau kita tambah B, dia jadi 100 kali ganda lagi bagus. Okay, itu satu. Nombor dua adalah reka bentuk dan pemilihan bahan. Ini yang sebenarnya adalah cross-disciplinary di mana bila adik-adik nak tahu bahan, nak mereka bentuk satu benda, adik-adik kena tahu bahan apa yang sesuai dulu. Betul. Sebab saya kaitkan balik dengan kereta tadi. Kan, nak buat kereta yang laju, kena ada piston. Contohnya piston yang hebat. Jadi piston, nak design piston tu bahan apa yang ada? Itu adalah kejuruteraan bahan. Okay, lepas tu ujian dan analisis bahan di mana kadang-kadang kita fikir macam mana bila besi ni macam ni, dia boleh jadi macam ni. Macam mana kalau kita panaskan besi ni, dia tak lebur. Tapi besi bahan yang ini bila kita panaskan dia melebur. Itu adalah ujian dan analisis bahan di mana kita memahami struktur dan sifat-sifat bahan tu sendiri. Daripada situ kita dapat tahulah. Okay, kalau bahan jenis A kita letak dalam furnace 100 degree, dia tak melt, dia tak cair. Kalau yang ni dia melt. Kenapa? Itu boleh buat a new product. Lepas tu satu lagi yang kita rasa pelajar kita memang sukalah kelas, contohnya corrosion engineering, NDT, failure analysis. Ya, kenapa saya highlightkan yang all these subjects? Contohnya NDT ni Dr. Awin, kalau kita dapat level 2 ataupun level 3 punya certification dekat Malaysia ni, gaji memang masuk. Gaji memang masuk. Dan kejuruteraan bahan kita memang ada subjek ni. Kita memang ada subjek NDT dan saya sendiri dan juga ahli-ahli grup kami memang masuk untuk ambil level 2 NDT. Apa tu NDT? NDT tu adalah, kalau adik-adik tak percaya kan, adik-adik Google lah. NDT, non-destructive testing. NDT ni dia ada banyak cabang. Dia ada magnetic particle testing, eddy current, ultrasonic, and then radiography. Kenapa saya kata benda ni sangat-sangat penting? Dia kan Dr. Awin, bila kita cakap pasal masuk universiti ni, insya-Allah lah masuk kat kita ni semua akan dapat kerja kan. Sebab kita punya
graduate engineers yang dapat kerja berapa Dr. Oh, Miss? GE. GE kita berapa? Tak payah cerita lah. 3 tahun berturut-turut program kejuruteraan bahan mendapat 100% GE. 100%. 100%. Bukan kejuruteraan bahan je. Kita punya fakulti sendiri. Seluruh program di bawah Fakulti Kejuruteraan Teknologi Kimia kita mendapat 100% graduate employability. Apa itu? Kebolehpasaran. Maksudnya sepanjang 6 bulan ni kita akan survey student dah kerja ke belum. Dia akan jawab series of question. So daripada soalan tu kita dapat tahu 100% graduan kita bekerja dalam masa 6 bulan. Ya, betul. Jadi hebat tak? Hebat kan? Jadi kita tak payah risau tak? Ibu bapa, mak ayah tak payah risau. Anak aku ni boleh kerja ke tak? InsyaAllah boleh. Sebab kita memang dah exposekan dengan industri. Tapi apa yang membuatkan anak-anak, makcik-pakcik dan juga adik-adik ni lain daripada orang lain? Ada value added. Value added ni lah yang kita perkenalkan dalam jabatan bahan, iaitu especially in kejuruteraan bahan, kita ada NDT cert di mana pelajar-pelajar diberikan peluang untuk menduduki certification ni. Okay? Certification ni bukan mudah tau Dr. Wing. Kadang-kadang orang kerja oil and gas, masa saya dalam kelas tu kadang-kadang ada orang kerja oil and gas lagi ambil. Sebab untuk adik-adik pergi ke oil and gas perlu at least ada cert dan juga NDT ni memang specialized. Ada specialized. Dan seorang ni Dr. Win, saya jumpa dia adalah radiografer yang dia ambil RT, dia punya gaji dalam 11,000 untuk few testing. Wow. Adik-adik kau tak percaya, adik boleh Google. Dan kita di kejuruteraan bahan, memang saya sendiri adalah salah seorang tenaga pengajar NDT sendiri. Kita memang exposekan. Ambil peluang ni, ambil peluang ni. Sebab contohnya adik-adik apply kerja kan. Adik-adik kejuruteraan bahan, ini kejuruteraan mechanical. Semua pointer lebih kurang sama. Bagus. Tapi apa yang menyebabkan company nak ambil adik? Sebab adik ada added value ni. Adik-adik, bila adik-adik dah habis belajar, kadang-kadang malas kita nak pergi buat skills ni kan. And then nak harapkan company hantar satu course Dr. Win kadang-kadang berbelas ribu kan. Tapi di UNIMAP kita ada collaboration dengan CIDB. Jadi jadi kita akan bantulah pelajar-pelajar. Jadi bila tahun keempat tu kan Dr. Win, kita dah memang groom pelajar-pelajar kita. Okay, you minat nak more to like testing. Kita ada corrosion engineering di mana adik-adik akan masuk lab tengok macam mana corrosion tu jadi. Failure analysis. Failure analysis ni paling best. Sebab apa? Kita ambil produk sampel daripada industri mereka bagi kita. Saya ingat dulu saya rasa beberapa tahun lepas kita dapat daripada syarikat Moderna, tak silap saya, motor kan. Mereka bagi chassis mereka yang ada masalah, bagi kepada pelajar dan jadikan sebagai projek untuk tahu kenapa jadi macam tu. So interesting lah. Macam ni saya pun nak daftar lah masuk kejuruteraan bahan. Masuk, jangan tak masuk. Sebab saya bidang kejuruteraan kimia. Saya tak berapa sangat lah walaupun kita satu fakulti. Kadang-kadang tak berapa tahu lah kan apalah kejuruteraan bahan ni kan. Bila Dr. Iti cerita tu saya pun berminat nak daftar masuk. So apa lagi adik-adik yang tengah menonton ni, ada sehari lagi. Besok UPU online akan tutup untuk fasa pertama. So sekarang juga boleh beli dan masuk ke dalam UPU online dan apply program kejuruteraan bahan. Jangan letak di pilihan ke-12. Letak terus ke pilihan pertama sebab macam apa yang Dr. Iti cerita tadi lah. You boleh ada peluang untuk dapatkan NDT cert ni. NDT cert ni kalau you ada, it's a plus bonus for you to apply any job kat luar sana. Oil and gas ke apa ke. So ini adalah peluang keemasan untuk adik-adik rebutkan peluang ni. Sebab kadang-kadang kejuruteraan bahan ni penuh juga kan. Sebab kita ada diploma kejuruteraan bahan. Mungkin diploma kejuruteraan bahan akan masuk ke kita. So adik-adik jangan letak di pilihan yang belakang-belakang tu. Letak pilihan yang pertama. Okey. Tapi kita ada ni. Ada soalan ke? Ada. Anak saya UNIMAP diploma tak perlu fikir nak tinggal dekat mana tempat disediakan. Betul Sis Lina, terima kasih. Mungkin ni parents kot ya. Memang itu yang benda yang saya nak highlight ni. Puan memang bagus Puan. Betul-betul sama dengan skrip saya. Okey, sebenarnya kita nak highlight apa sebenarnya kita mau masuk UNIMAP ni. Kita duk sembang pasal FKTK kan. Apa sebenarnya kelebihan masuk UNIMAP ni? Yang pertama, apa Iti? Yang pertama adalah tak perlu fikir nak duduk mana. Ya betul. Macam saya kan doktor, saya kan pengetua. Saya adalah pengetua Kolej Kediaman PF1. Pagi tadi kami dengan TNC turun padang tau. TNC Hepan turun padang. Ketuk-ketuk sahur. Daripada IRC, PF1, PF2. Seronok tau duduk kat dalam ni. Lepas tu adik-adik tak payah fikir lah. Selalunya kalau universiti lain kan macam kena aktif. Kalau tak aktif, kena cari rumah sewa. Mahal tu tahu. Kalau mungkin yang tak pernah masuk universiti. Okay, you nak masuk universiti, kalau you stay college, you pergilah mana-mana universiti.
penempatan tak disediakan sampai you tahun akhir. You tahun pertama dia selalunya akan diberikan lah. Betul. Tahun kedua dia tengok you aktif tak. Dia macam ada merit merit. So kalau you tak aktif, you kena keluar daripada college dan you kena cari rumah sewa. So itu kan dah membebankan. Tapi Unimap you tak payah fikir dah. Mak bapak yang hantar anaknya mungkin daripada Johor, daripada KL dah hantar anak ke Perlis, dah tak payah fikir dah. Sebab kami akan menjaga anak-anak anda kerana anak anda dapat 4 tahun 4 tahun kejuruteraan. Kalau kejuruteraan 4 tahun dapat penempatan, kita persediakan penempatan, tak perlu nak sewa dekat luar dah. Itulah. Apa lagi Dr. Win ni? Itu adalah kelebihan. Kalau nak pergi kelas, kita nak sediakan pengangkutan bas. Pengangkutan. Sebab walaupun kita scattered, kita ada 3 kampus sebenarnya Unimap. Kita ada di PAO, mana lagi? Unicity dan juga di sinilah. Di sini. Untuk FKTK kita ada 3 kampus lah, PAO, Unicity dan juga Muhibah. Tapi jangan risau sebab pengangkutan disediakan untuk travel from one place to another place. Kalau nak pergi kelas mungkin daripada Dragon dah boring nak duduk kat Dragon, nak pergi Unicity, okey boleh sebab ada bas disediakan. So jangan risau ya. Okey, apa lagi kelebihan duduk kat Unimap ni? Sebab Unimap adalah antara universiti yang menawarkan yuran yang agak rendah. Kalau adik compare kan, kita punya yuran, memang kita adalah antara universiti yang offer yuran yang rendah, affordable untuk semua. Okey, yang ketiga, living cost pun rendah. Betul. Kita di orang Perlis, orang Perak. Orang Perak, okey, nasi, kalau beli nasi dengan ayam berapa dekat Perak? Mau RM6, RM7 kot. Tak, RM10. RM10 ke? Oh, dah naik. Perak tu saya rasa dah nak masuk KL. Macam KL mungkin kalau you ambil nasi ayam, saya pernah tahu. Saya orang Johor, tapi bila saya duduk Perlis ni, saya cakap RM4 pun boleh dapat nasi dengan ayam. Menu ramah, memang semua menu ramah kat sini. Jadi bila dah 10 tahun saya duduk Perlis ni, bila saya pergi KL saya dah jadi macam kedekut. Satu pinggan nasi tu goreng RM20, saya macam apa RM10 kat Perlis baru RM5-6 macam tu. So adik-adik, living cost di Perlis adalah yang rendah lah. Sebab tu kita memang galakkan orang-orang di luar sana, tak kisahlah you orang Johor ke, you boleh datang ke Perlis dan belajar di Universiti Malaysia Perlis. Mungkin saya boleh highlightkan jugalah Dr. berkenaan dengan makanan semua ni kan. Kita di Unimap memang kita sangat peka tentang keadaan pelajar-pelajar. I think untuk masuk di alam universiti ni kan Dr. Win, bukan sahaja kita nak belajar tapi kita nak ada experience macam mana dengan kawan-kawan. Jadi di Unimap ni apa yang kita buat adalah kita lakukan kalau adik-adik ada masalah kewangan, kita ada Jabatan Hal Ehwal Pelajar yang akan bantu adik-adik. Even FKTK pun kita ada bagi kupon makanan, betul tak? Ya, ada kupon makanan. Kita akan bantu. Jadi kadang-kadang kan Dr. Win, bila student kan saya call kan, mereka kata saya berminat nak masuk jurusan tambahan ni tapi saya tak ada duit. Jangan risau. Kita akan bantu. Sebab aim kita asalkan adik-adik nak datang belajar. Ya, kita kalau ada minat, kita akan cuba bantu. Kita ada banyak bantuan zakat, tabung amanah. Adik masuk dulu adik, kita cerita lain. Ya, betul. Masuk dulu. Jangan risau pasal duit. Kadang-kadang kan student ni tak nak masuk sebab rasa macam nanti aku kena kerja tak ada duit. Jangan risau. Masuk dulu, kita akan bantu mana yang boleh. Ya, betul. Tak lama pun sebenarnya Dr. Awi kan. Tambah lagi kalau lepasan masuk daripada lepasan diploma. Yang mana kadang-kadang tu dia punya subjek masa diploma dan juga masa degree lebih kurang sama. Kita boleh buat transfer kredit. Betul. Daripada 4 tahun dik, kadang-kadang boleh jadi 2 tahun setengah. Siapa nak bagi? Betul. Belan poli dan lain-lain tu kan. Ya, betul. Okey, jap kita tengok soalan. Penerbit dah marah, dia kata macam ni. dah naik pangkat ni penerbit lagi. Okey, kalau saya apply UPU ada Unimap tapi tak dapat, apakah langkah yang saya boleh buat untuk masuk? Dia sebenarnya Dr. Win, kalau macam contohnya adik apply UPU, adik dah dapat tempat. Walaupun bukan adik apply Unimap tapi adik tak dapat Unimap tapi adik dapat tempat lain, memang kalau kami selalunya sarankan kepada adik-adik untuk ambil lah apa yang dah di-offerkan. Sebabnya analogi ni adalah seperti ini. Adik-adik dah diberikan tempat tapi adik-adik tak nak duduk. Macam tu. Tapi kalau adik-adik apply tak dapat mana-mana, di situlah adik-adik boleh hubungi kami. Ya, kita betul. akan bantu. Jangan risau. Okey. So, ada lagi ni, kelebihan FKTK ni kita ada Didi Hepa yang penyayang. Betul. Okey. Bukan Didi Hepa saja. Semua pensyarah-pensyarah Unimap sangat penyayang. Tak percaya, masuk dulu. Ya. Okey, nanti kontak kat chat macam mana? Apa ni? Okey. Salam, boleh PM nombor kontak, kami akan kontak anda. Ini
kita punya admin Oh, admin. Okay. Alright. So itu soalan. Okay, apa lagi soalan? Saya tengok Okay, kita dah explain tadilah apa kelebihan masuk Unimap. Kita pergi kepada soalan ke-8 dalam skrip saya ni. Bagaimana pula dengan akreditasi Dr. Izzati? Ni masuk soalan serius sikit. Akreditasi. Okay, Dr. Amin, saya perasan ni dekat sebab saya adalah tim promosi juga untuk peringkat universiti. Okay. Kita perasan kadang-kadang pelajar ni dia dah belajar lama, tiba-tiba nak kerja tak boleh. Sebab apa? Sebab kos tak diakreditasikan. Ni yang bahaya sebenarnya. Betul. Dia kan boleh masuk belajar, tak kisah memang nak belajar, tapi apa sebenarnya aim adik-adik belajar? Sebab untuk mendapatkan peluang peluang menaik tarafkan hidup. Maksudnya adik-adik nak dapatkan peluang pekerjaan yang lagi bagus. Jadi untuk dapatkan peluang pekerjaan yang lagi bagus, of course adik-adik kena ada certification yang bagus, betul tak? Jadi akreditasi ni sangat penting. Sebab kalau adik-adik tak ada akreditasi, kadang-kadang tak boleh minta kerja pun. Jadi di Unimap, kita ada akreditasi kita dapat berapa tahun? Tobi? Akreditasi? 6 tahun. Okay, 6 tahun dan memang sering di-update lah. Kita ada ESC visit and then kita follow Board of Engineers punya protokol di mana kita nak make sure kan adik-adik ni bila keluar tak perlu fikir dah kredit ke tak, diakreditasi ke tak aku punya course ni. Maksudnya adik keluar je sebagai graduate, adik-adik boleh minta mana-mana pekerjaan dekat dunia ni. Bukan Malaysia, dunia. Tapi saya rasa adalah penonton kita ni, 29 penonton ni. Mungkin apa benda, binatang apa pula akreditasi. Akreditasi ni macam audit adik-adik. Kita jalankan program, nanti akan ada satu board yang berdaftar, dia akan datang semak kita punya kurikulum, lecturer kita ni mengajar macam mana, and keseluruhannya dia akan macam audit lah, dia macam tengok semua, dan kalau memang melepasi audit tu, dia akan bagi kita akreditasi. Itulah dia berkaitan akreditasi itulah. Dan kejuruteraan bahan merupakan diakkredit oleh badan BEM, Board of Engineers Malaysia. Betul tak? Betul. 6 tahun tadi tu. Betul. So jangan risau sebab kami ni IPTA. IPTA ni selalu memastikan program-program di bawah fakulti mana-mana pun, especially kejuruteraan, diakreditasi di bawah Board of Engineers Malaysia. Maksudnya nanti kita akan tanya soalan lah pasal yang IR ni dia tak sampai lagi so kita jangan kita simpan dulu. Tapi yang penting adik-adik jangan risau. Kadang-kadang ada parents tanya, Iti masa kita beli promosi dia akan tanya. Ya, betul. Programnya accredit ke? Kadang-kadang ada parents yang sangat ambil tahulah tentang program. Bagus sebenarnya. Kita akan jawab memang tak ada masalah, memang accredit. Even kita boleh bagi nombor akreditasi tu kan. Dan kalau adik check pun dekat website pun boleh tengoklah type kejuruteraan bahan dan kod kita punya program ada senarai untuk akreditasi untuk BEM. So jangan risau. Dan juga kena tahu siapa yang nak buat kita punya TD HEPA tersayang ni kan, bila dah habis ni TD HEPA kita akan bantu pelajar-pelajar untuk daftar menjadi graduate engineers. Betul. Kelebihannya kita akan mendaftarkan untuk adik-adik secara pukal untuk graduate engineer. Tak kisahlah you engineering technology ke you engineering, as long as di bawah BEM kita akan tolong registerkan. Sebab kalau adik-adik register sendiri, adik-adik kena pergi jumpa mana-mana IR engineer yang berstatus IR untuk dapatkan job dan sign. Susah adik-adik nak hantar seorang-seorang. So kami di FKTK kami akan buatkan, even Unimap akan buatkan selepas adik graduate tu kita akan iklankan untuk pendaftaran graduate engineer di bawah Board of Engineers Malaysia. So jangan khawatirlah untuk masuk ke Unimap. Okey, apa lagi soalan? Peluang nak sambung belajar pula. Kita duduk cakap pasal kerja. Ada juga adik-adik ni dia nak jadi lecturer dan dia nak sambung belajar. Ada tak peluang kalau kita ambil program ni? Okay, macam saya cakap tadi kan, selalunya kita terlampau rigid. Saya ni daripada background elektrik, saya ni daripada background mechanical, boleh ke saya nak masuk kejuruteraan bahan kalau saya berminat nak buat masters dan juga PhD, betul tak? Itu ke Dr. Awin soalan dia? Kan? So boleh, macam saya cakap, macam saya sendiri personally, waktu time saya degree saya ambil metallurgy engineering, and then bila saya buat master, saya buat on composite, dan juga PhD saya adalah on semiconductor, iaitu grow of thin film. Okay, film nipis tu yang wafer-wafer semua tu saya buat. Jadi macam mana saya boleh multidisciplinary? Sebab bila adik-adik masuk, macam saya cakap, bahan ada pelbagai jenis. Kan? Bila adik-adik dah master dan juga PhD ni, kan kalau kita lecturer sekurang-kurangnya sekarang ni kalau boleh nak kena ada PhD lah kan. Yes. Kalau ada masters dan PhD ni selalu kita lebih berfokus. Contohnya adik-adik punya background adalah daripada mechanical.
mungkin adik-adik boleh menggunakan pakai bahan baru yang dicampurkan bahan baru untuk di alloy yang baru lah, contohnya dinaik tarafkan menjadi alloy yang baru. Adik-adik study on mechanical properties dia, fatigue dia macam mana, tensile dia macam mana. Kalau adik-adik daripada bidang elektronik berminat nak sambung dengan kejuruteraan bahan ni, jangan risau. Adik-adik boleh kita ada electronic packaging kan, electronic packaging, and then tahun 1 kita ada subjek elektrik juga. Kita exposekan adik-adik. Okay, adik-adik boleh masuk dan tengok mana bidang adik-adik tu. Maksudnya untuk pengajian yang selepas ijazah ni sebenarnya you boleh pergi mana-mana pun. Betul. Tapi kita sebenarnya ada juga untuk yang kejuruteraan bahan. Betul tak? Betul. Ada PhD ke master in bahan? Masters, dua-dua ada. Dua-dua ada Masters dan juga PhD in Materials Engineering. Di FKTK sendiri kita ada in adik nak pilih memang saya nak bahan saja sampai PhD, tak ada masalah. Maksudnya ada peluang ke arah tu lah. Betul. Tapi nak keluar pun tak ada masalah juga. Kita pun ada bidang-bidang lain juga. Tapi kalau boleh one line lah di-advisekan. Tapi kita adalah peluang tersebut. Okay, seterusnya. Latihan industri. Okay, macam mana latihan industri untuk kejuruteraan bahan? Okay, untuk degree kejuruteraan bahan, latihan industri adalah selama 10 minggu. Okay, 10 minggu di mana berlakunya di waktu semester break. Kenapa kita buat semester break ni? Sebab kita tak nak kacau lah proses pembelajaran. Sebab kita macam Dr. Awin cakap tadi lah, kita ni diakreditasikan, jadi kita follow the guideline of BEM. Okay, bukan UNIMED bukan sahaja tau buat 10 minggu. Tak, kita follow BEM cakap 10 minggu sahaja. Sebab sebelum ni saya pernah dengar, kenapa kalau engineering teknologi lama ni, Dek, kita follow standard. Kalau bukan UNIMAP saja, bukan kejuruteraan bahan je. Satu Malaysia, UA memang sama. Kita ada 10 minggu untuk industri. Okay, selalunya untuk degree, apa yang kita lakukan adalah 10 minggu sewaktu cuti semester, and then bila adik habis je, terus masuk ke tahun 4. Kan? Terus masuk ke tahun 4. Jadi masa tu adik-adik dah ada exposure, sebab itulah kita perkenalkan subjek-subjek macam saya cakap tadi lah. Corrosion, failure analysis, and then NDT ni pada tahun 4. Sebab pada waktu mereka buat LI ni, latihan industri ni, mereka dah di-expose dengan industri. Dah tahu dah Dr. Awin tak boleh cakap, saya tak larat, tak boleh nak submit assignment. Sebab bos kan garang. Internship kan. You kena submit lah kan. So tu dah makin matured lah sebenarnya. Betul. Sebab itulah kita cakap tadi, kita tertakluk kepada badan akreditasi. So sebenarnya mana-mana program engineering pun sama template yang sama. Kita 10 minggu intern, dia ada di semester ke berapa? Dr. Titi? Semester ke-6. Semester ke-6. Lepas tu dia akan balik another one semester. Untuk two semester dia akan report lah, reporting, dan untuk ambil final year project. Dia template sama je mana-mana. So tak ada bezanya kita dengan kejuruteraan di seluruh IPTA di Malaysia ni. Dan juga Dr. mungkin saya boleh tambah sikit. Bila LI ni kan, kalau adik-adik buat betul, selalunya tak ada masalah bila company tu dah cop dulu dah. Jadi tak perlu ada masalah, company dah cop. Dan juga kadang-kadang Dr. Awin, LI ni company bagi duit. Macam duit poket. Kami dulu tak ada kan. Dah lah dapat allowance, katakan dia dapat beasiswa, lepas tu dapat lagi allowance daripada industri. Banyak tu. Betul. Kan? So kena masuk program kejuruteraan bahan. Okey, kita dah sampai ke, ada soalan lain ke dalam ni? Tak ada Doktor ni? Okey, kita dah sampai ke soalan akhir ni. Dah akhir dah. Okey, apa tips nak berjaya masuk ke program ni, Dr. Iti? Tips nak berjaya, masuk ke ataupun dah masuk? Nak masuk. Yang pertama, pilihlah kejuruteraan bahan sebagai pilihan nombor 1. Itu yang tips paling utama. Yang kedua adalah, kalau adik-adik rasa macam was-was, sekurang-kurangnya pilihlah kami dalam kategori nombor 2 ataupun nombor 3 ataupun nombor 4 lah. Kan? Yang terawal lah, tapi lebih baik letak nombor 1 lah. Letak nombor 1. Dan juga
follow all the minimum requirement. Macam tadi ada orang cakap kan, minimum requirement tu sangat achievable insyaAllah. Yes. Kan, dan kita pun start awal ni sebenarnya. Kan baru fasa 1 kan. Baru Esok fasa kan 1. nak ni. Jadi adik-adik kena ingat ya adik-adik, kejuruteraan ni masuk mana-mana pun adalah kita macam Dr. Awin cakap, kita adalah follow akreditasi. Doesn't mean that adik-adik graduate daripada kejuruteraan bahasa UNIMED, adik-adik lain. Lain standard daripada universiti lain. Tak. Sebab kita follow semua standard daripada BEM. Itu adik-adik kena ingat. Dan juga adik-adik kena faham adalah sistem merit. Okay, contohnya adik-adik dia berkata, saya nak kejuruteraan mechanical dekat certain university. Tapi bila adik-adik calculate merit adik-adik, tak cukup. Walaupun result adik sangat bagus tapi merit tak cukup, entah-entah adik kena masuk dalam kejuruteraan lain. Tapi kalau adik-adik masuk kejuruteraan bahan, insya-Allah kita ada tempat untuk adik-adik. Memang kita alu-alukan. Betul. Kalau adik perasan lah kan, sekarang bila adik-adik buka UPU online tu, mungkin ibu bapa pun kalau ada menonton ni, kalau buka dekat UPU online tu, sebenarnya kita boleh view popularity of the program. So kat situ boleh tengok lah, kalau ada program yang terlalu popular, ada bahayanya juga. Maksudnya peluang kita nak dapat tu susah. Ya, betul. Jadi jangan pilih yang, bukanlah maksud saya tak galakkan. Boleh kalau you rasa tujuan dia, saya faham UPU tujuan dia orang letak tu supaya kita boleh ukur di baju di baju di badan. Ambil satu program tu, go for it. Yes. Tetapi kalau you rasa macam program ni dah popular sangat ni dan saya punya CGPA pun sedang-sedang saja, contohlah kan. So you pilihlah program yang sederhana, yang tak ramai orang pilih. Sebab apa? Chances untuk dapat tu lebih tinggi. So ada sebab kenapa KPT letak di dalam UPU online supaya kita boleh view. So kita boleh tengok dan kita boleh pilih mengikut keperluan lah. Okay? Alright. So kita sebenarnya masa dah menceburi, kita ada soalan tak dalam ni? Sebab saya dah tak boleh buka dah. Ada tak? Okay, Dr. Iti ni adalah seorang alumni. Okay, mungkin Dr. Alumni ni mungkin dia lebih dekat lah dengan, kalau compare dengan orang yang bukan alumni kan. Apa pendapat Dr. Iti tentang UNIMED? Saya rasa daripada saya start belajar sampai sekarang, perubahan yang berlaku di UNIMED ni sangat-sangat membanggakan lah sebenarnya. Daripada dari segi cara pembelajaran, and then kita cara hospitality yang diberikan pada pelajar, saya rasa memang sangat bagus. Contohnya adik-adik kalau kat luar tu, adik-adik susah nak dapat mesin yang boleh operate sendiri kan. Tapi kita di UNIMED ni, sebab kita adalah TVET kan, kita adalah ke arah industrian TVET ni. Jadi adik-adik boleh buat sendiri mesin-mesin ni. Buat sendiri mesin. Try, apply macam mana nak guna pakaikan mesin-mesin ni. So bukan senang, macam 3D printing semua tu daripada diploma mereka dah buat. Menarik. Itu satulah. And then juga saya rasa dulu waktu zaman saya tu Dr. Awin, McDonald pun tak ada. Kan KFC ada satu je, berebut. Tapi berebut. sekarang ni macam-macam ada. Adik tak payah pergi KL adik. Tak payah. Perlis semua ada dah. Dan juga sangat tenang daripada dulu dan sekarang. Betul. Sangat tenang. Bila adik-adik naik bas tu nanti kan, nampak kehijauan padi-padi tu, bila tengah stress dengan assignment, tengok padi. Tak ke very healing kan. Sekarang zaman sekarang kan semua nak healing. Tempat saya healing cerita banyak. Saya ni sebenarnya orang Johor. Saya memang suka bandar lah. Saya jenis orang yang suka bandar. Tapi bila saya sampai Perlis ni, mula-mula tu nangis lah juga kan. Rasa macam kenapa aku kena duduk dekat tempat hutan-hutan. Tapi dah kelama-kelamaan saya dah mula jatuh cinta dengan Perlis. Sebab apa? Saya rasa tenang, aman-aman. Bila saya masuk Penang je, saya dah start Penang balik. Serabut kan? Sebab apa? Traffic and everything kan. So saya rasa saya dah jatuh cinta dengan Perlis dan saya boleh nak settle down di Perlis sahaja. Sampai tahap macam tu. Jadi adik-adik, apatah lagi adik-adik nak belajar. Belajar lagi kita. Mungkin kita boleh add sikit kot, Dr. Awin. Kita kat Perlis ni, kita ada lebih kurang 60 kafe Wow. Kafe. 60 kafe. Sebab kadang-kadang saya tengok kawan-kawan saya daripada tempat lain datang sini. Kami nak pergi jalan-jalan cari makan dekat Perlis.
nak pergi makan. Kadang-kadang tempat kita tak tahu pun. Nak takat gambar kat sini. Nak pergi healing, minum kopi dalam gua. Allah, seronoknya. Minum kopi dalam gua. Kat KL tak ada. Kat KL tak ada. Kita mana ada gua kat KL kan. Okey, jangan marah. Kita je ada. Ya, betul. Kat sini. Lepas tu apa lagi yang best? Macam-macam. Minum kat sawah padi ada? Ya, tak ada. Kita ada tempat makan tepi sawah. Ada. Tak percaya datanglah dia. Apply lah Unimed. Bukan saja datang, masuk belajar dekat sini. 4 tahun tu macam-macam boleh tahu. 4 tahun saya garanti adik-adik akan merindui. Bila adik balik kat KL, balik hometown kan, Johor ke whatsoever, adik rasa macam aku nak balik semula ke Perlis. Sebab momen di Perlis tu sangat special. Tak ada kita boleh dapat di tempat lain. Okay. So ada apa-apa lagi tak? Mungkin sebelum kita habis ni, soalan tak ada kan? Oh ada. Kalau saya diploma kat Unimed, tapi degree buat kat tempat lain boleh tak? Diploma Unimed nak buat ke tempat lain. Adik penat kami bersiaran sejam. Adik terus nak lompat ke tempat lain. Adik, saya cakap sikit lah kan. Bukannya tak boleh, itu terserah pada adik kan. Kadang-kadang kita ada preference sendiri. Tapi adik kena ingat, diploma, kenapa kita sarankan adik-adik masuk diploma degree di bawah kita? Sebab adik-adik dapat save masa. Dapat save masa. Macam saya cakap tadi, kalau diploma kejuruteraan bahan, masuk kejuruteraan bahan, kita tengok pada result boleh dapat sampai 2 tahun setengah. Wow. 2 tahun setengah je adik-adik habis dah degree adik. Sama macam masuk matrik, budak-budak matrik. Siapa nak bagi macam tu? Dia masuk terus jadi senior. Senior. Terus jadi senior. Dan memang kita ada contoh program yang khas untuk mereka. Dan juga daripada diploma-diploma yang setara dengan kita, kita memang akan buat transfer kredit. PR kesayangan kita ni memang berusaha keras untuk dapatkan transfer kredit ni, akan make sure. Tapi yelah, tak boleh lah suam pukul punya result kan. Kenalah at least C dan ke atas. Kan? Transfer kredit tu sangat penting bagi adik-adik. Mungkin rasa macam alah tak apalah 4 tahun pun, tapi aku dekat universiti yang dekat bandar. Betul adik, tapi 2 tahun setengah tu adik-adik akan keluar kerja 2 tahun lagi sini daripada kawan-kawan adik yang lain. Betul. Sayang. Kira adik hanya buat 2 tahun setengah, lepas tu bukan 2 tahun setengah lah sebab dia pergi intern lagi kan 10 minggu. Maksudnya 2 tahun lah kot. Lebih kurang 2 tahun saja adik dah dapat degree adik-adik. Allah adik, masa adik dapat dijimatkan. Mungkin lepas tu adik nak kahwin ke apa, dan boleh kahwin dalam usia yang muda sebab saya buat degree 2 tahun lebih saja. Adik-adik janganlah adik-adik macam tu kan. Kita penat dah sejam kita explain ni. Tu nak keluar pula Okay. So kalau ada yang keliru, masih ragu-ragu, masih was-was, jangan risau. Kami ada di sini untuk bantu adik. Adik boleh PM kami bila-bila masa saja. Saya rasa nombor kita banyak ada di poster-poster. Dan boleh juga message di TikTok tu. Dekat TikTok tu kan boleh tekan message. Nanti admin akan menjawab lah persoalan adik. Saya kira masa dah mencemburui. Soalan tak ada lagi soalan tak ada lagi. Itu mungkin last word from Iti sebelum kita tutup. Okay, adik-adik, lagi sehari, ada masa lagi. Jangan lupa untuk menjadikan kejuruteraan bahan sebagai pilihan nombor 1 adik-adik. Kami di kejuruteraan bahan, pesyarah-pesyarah di kejuruteraan bahan tak sabar nak jumpa adik-adik. Okay, kita adalah satu family. Okay, kita bukan lagi macam sekolah, tak. Kita adalah satu family dan adik-adik insya-Allah adik-adik akan gembira lah masuk ke program kami. So selain kejuruteraan bahan, kita juga ada another 5 program ijazah sarjana Buda. So saya sebutkan balik lah. Okay, kita ada kejuruteraan kimia, kita ada kejuruteraan polimer, kejuruteraan bahan. Teknologi kejuruteraan kimia kita ada 3 jenis. Kita ada proses kimia industri, bioteknologi industri dan juga satu lagi food technology. And then untuk lepasan SPM dan setaraf, you boleh apply kita punya diploma kejuruteraan bahan. So adik-adik, kita ada 7 program yang hebat saya kira, dengan GE, Graduate Employability 100%. Apa lagi adik-adik? Apa lagi yang adik-adik tunggu? Dengan Perlis yang kita dah cerita banyak kelebihan. Healing. Tempat healing kan. Living cost yang rendah. Hanya spend masa 4 tahun dan you can kerja jadi orang hebat kan. So apa tunggu lagi? Apply. Kalau nak pilih program kita di pilihan yang pertama. Okay, so saya kira itu sahaja kita punya bebelan hari ni. Kita punya show hari ni. Kita dah jadi show influencer hari ni. So itu saja. Mungkin kalau ada soalan yang mungkin tak terjawab, boleh PM kami. Dan mungkin besok adalah hari terakhir untuk UPU fasa 1. Jangan risau sebab akan ada fasa 2. Kalau tadi yang mungkin terlepas masa fasa 1 ni tak terfikir tentang Unimed, adik boleh kemas kini pada fasa kedua nanti. Dan kita akan bersiaran live lagi di fasa kedua dengan program-program yang lain pula lah. Okay, tapi still kalau ada persoalan boleh tanya kami di TikTok kami, di message box
boleh PM kita di message box tu. Okay, so sekian saja saya Dr. Awin, mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa sepanjang kita bersiaran live, dan sekali lagi saya nak ucapkan selamat berpuasa kepada semua muslimin muslimat dan Assalamualaikum. Bye. Bye. Terima kasih semua. Terima kasih.